Peniaga bersih buruk mendapat pinjaman perniagaan 100,000 daripada agensi kerajaan melalui MyLoan.my. Tuan-tuan, peniaga ini mempunyai jualan bulanan melebihi RM20,000 dan dia berjaya mendapat dana sebanyak RM100,000 sebulan dengan bayaran bulanan RM2,000 selama 60 bulan ataupun 5 tahun, dan dia sudah berniaga lebih daripada 2 tahun. Tuan-tuan, sekiranya anda adalah peniaga seperti ini yang dah berniaga lebih daripada 2 tahun, yang sudah mempunyai jualan lebih daripada RM20,000, adakah anda layak untuk memohon pinjaman perniagaan RM100,000? Mungkin anda layak, tetapi ianya juga bergantung kepada komitmen semasa anda. Setiap orang mempunyai komitmen yang berbeza, tuan-tuan. Tetapi jangan risau, di MyLoan kami akan cuba membantu anda mendapatkan dana dengan kadar faedah terbaik. Seperti pelanggan ini, dia berjaya mendapat dana dengan kadar faedah 4% setahun, dan dana ini adalah dana daripada agensi kerajaan. Apa yang MyLoan perlukan daripada anda adalah anda punya penyata bank, SSM ataupun PBT lesen untuk mereka yang berniaga daripada Borneo, serta dapatkan laporan pelapor kredit individu anda RM50 dan laporan pelapor kredit syarikat anda RM100 untuk kami bantu anda membuat semakan dan memberi konsultasi terbaik untuk anda. Itu saja, tuan-tuan. MyLoan beroperasi daripada Desa Pandan, Kuala Lumpur semenjak tahun 2021, dan kami dah bantu ramai rakyat Malaysia untuk mendapatkan dana atau membuat penstrukturan semula komitmen. Kami juga telah menghasilkan laporan MyPocket.my untuk anda mengetahui laporan keboleh pinjaman anda, anggaran untuk membeli rumah, kereta, pinjaman peribadi dan pinjaman perniagaan. Hanya RM50 saja untuk satu laporan MyPocket untuk individu dan RM100 tambahan untuk laporan MyPocket syarikat. Tuan-tuan, ini adalah laporan anda yang sepatutnya anda semak sekurangnya setahun sekali supaya anda tahu di manakah posisi kewangan anda, bukan ketika anda ingin membuat pinjaman saja. Di MyLoan kami sentiasa bersedia untuk membantu anda. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.